Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pengenalan dasar kokurikulum sekolah di Malaysia serta kaitannya dengan karamat insaniah. Dasar kokurikulum yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM menetapkan bahawa setiap murid wajib menyertai sekurang-kurangnya satu kegiatan kokurikulum di sekolah. Penyertaan ini bukan sahaja sebagai aktiviti sampingan, malah ia merupakan satu komponen penting dalam sistem pendidikan negara. Kokurikulum di sekolah merangkumi 3 kategori utama iaitu unit beruniform, kelab atau persatuan serta sukan dan permainan. Ketiga-tiga komponen ini dirancang secara sistematik bagi memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan minat, bakat dan kemahiran dalam pelbagai bidang di luar bilik darjah. Pelaksanaan dasar ini bertujuan untuk membentuk murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial atau lebih dikenali sebagai JERIS. Ini bermakna pendidikan Malaysia tidak hanya tertumpu pada pencapaian akademik semata-mata tetapi juga pembangunan sosial dan jati diri. Dari sudut karamat insaniah, dasar kokurikulum ini memberi penekanan kepada pembangunan potensi manusia secara menyeluruh. Melalui penyertaan kokurikulum, murid bukan sahaja memupuk disiplin dan kepimpinan tetapi juga nilai akhlak, hormat menghormati, kerjasama, tanggungjawab dan integriti. Hal ini selaras dengan matlamat Malaysia Madani iaitu melahirkan insan yang beradab, beretika dan mempunyai maruah diri. Kesimpulannya, dasar kokurikulum bukan sekadar aktiviti sampingan tetapi merupakan platform penting untuk membentuk generasi holistik yang berilmu, berakhlak dan berpersonaliti unggul seiring dengan prinsip karamat insaniah dalam pembentukan masyarakat yang bermaruah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rasional pelaksanaan dasar kokurikulum di sekolah. Pelaksanaan kokurikulum adalah sangat penting kerana ia melengkapkan proses pembelajaran akademik di bilik darjah. Dalam erti kata lain, pelajar bukan sahaja belajar teori melalui mata pelajaran tetapi turut mengaplikasikan ilmu secara praktikal melalui aktiviti kokurikulum. Contohnya, murid yang belajar kemahiran berkomunikasi dalam subjek Bahasa Melayu dapat mempraktikannya ketika menyertai kelab pidato atau pembimbing rakan sebaya. Selain itu, aktiviti kokurikulum juga bertujuan untuk membentuk sasiah dan disiplin diri. Penyertaan dalam unit beruniform seperti kadet remaja sekolah, pengakap atau pandu puteri mengajar murid nilai ketepatan masa, kepatuhan kepada arahan dan tanggungjawab terhadap tugasan. Pada masa yang sama, aktiviti berkumpulan seperti sukan dan permainan memupuk semangat kerjasama serta toleransi antara murid. Rasional pelaksanaan dasar ini turut menyokong usaha melahirkan murid yang seimbang dan holistik selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. FPK menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, kokurikulum menjadi medium penting untuk membentuk kepribadian murid agar berjaya bukan sahaja dalam akademik tetapi juga dalam kehidupan. Seterusnya, pelaksanaan kokurikulum juga mengukur semangat perpaduan dan patriotisme, aktiviti yang melibatkan pelbagai kaum dan latar belakang seperti perkemahan, pertandingan dan program khidmat masyarakat dapat menyemai perasaan cinta akan negara, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni. Kaitannya dengan karamat insaniah amat jelas melalui kokurikulum. Murid dapat diterapkan dengan nilai kemanusiaan seperti tanggungjawab, hormat menghormati, kerjasama dan kasih sayang. Nilai-nilai ini adalah cerminan akhlak mulia dan maruah manusia yang menjadi asas pembentukan insan yang berhadap dalam kerangka Malaysia Madani.
Kesimpulannya, rasional pelaksanaan dasar kokurikulum bukan sahaja untuk memastikan murid aktif, tetapi lebih penting lagi adalah melahirkan generasi yang berilmu, beradab dan berjiwa Malaysia. Sebagai kesinambungan kepada pelaksanaan dasar kokurikulum, terdapat beberapa objektif utama yang digariskan bagi memastikan hala tuju kokurikulum berjalan secara terancang dan berkesan. Pertama, dasar ini bertujuan meningkatkan penyertaan aktif murid dalam kegiatan luar bilik darjah. Penyertaan aktif bukan sahaja menggalakkan murid lebih berdisiplin dan berkeyakinan, malah membantu mereka meneroka pengalaman pembelajaran yang lebih luas di luar suasana formal bilik darjah. Kedua, dasar ini juga mengasah bakat dan potensi individu. Setiap murid mempunyai kelebihan tersendiri sama ada dalam kepimpinan seni, sukan, inovasi atau khidmat masyarakat. Melalui kokurikulum, potensi ini dapat digilap sehingga murid mampu berkembang menjadi insan berkualiti dan berdaya saing. Selain itu, penyertaan dalam kokurikulum turut menjadi komponen penilaian dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum iaitu PAJSK. Ini menunjukkan bahawa kokurikulum diiktirafkan sebagai salah satu elemen penting dalam menilai perkembangan murid secara holistik, bukan akademik semata-mata. Seterusnya, objektif dasar kokurikulum adalah menyediakan platform pembentukan kepimpinan dan nilai murni. Melalui aktiviti yang dijalankan, murid dilatih memegang amanah, membuat keputusan, bekerja dalam pasukan serta menyelesaikan masalah secara berhemah. Nilai ini amat penting dalam membentuk jati diri remaja pada masa kini. Dari perspektif karamat insaniah, objektif dasar ini jelas bertujuan melahirkan murid yang berakhlak, mulia, berpotensi tinggi dan mampu memimpin dengan nilai kemanusiaan sejati. Nilai seperti tanggungjawab, hormat, kerjasama dan integriti dipupuk melalui kokurikulum sekaligus membentuk insan yang bermaruah, beradab dan bersasiah tinggi. Inilah tunjang pembinaan masyarakat Malaysia Madani yang menekankan keseimbangan ilmu, akhlak dan kemanusiaan. Kaedah pelaksanaan kokurikulum di sekolah dirancang dengan teliti bagi memastikan setiap murid mendapat manfaat secara menyeluruh daripada penglibatan mereka dalam pelbagai aktiviti. Setiap murid diwajibkan untuk menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti bagi setiap kategori utama yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Antara kategori murid yang dapat masuk ialah unit beruniform, persatuan atau kelab, sukan dan permainan serta kesenian. Tujuannya adalah untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melalui penglibatan ini juga, murid bukan sahaja dapat membina keyakinan diri dan semangat kerjasama, tetapi mereka juga dapat mengasah potensi dan bakat yang ada dalam diri mereka. Sebagai contohnya, murid yang menyertai unit beruniform seperti pengakap akan belajar tentang disiplin dan kepimpinan, manakala murid yang aktif dalam sukan seperti bola sepak akan memupuk semangat berpasukan dan daya tahan diri. Seterusnya, mari kita beralih kepada poin yang kedua, iaitu kehadiran dan penyertaan murid dalam setiap aktiviti direkodkan secara rasmi. Hal ini bertujuan memastikan semua penglibatan murid dapat dipantau dengan sistematik. Rekod ini boleh dilakukan secara manual melalui buku daftar kehadiran ataupun menggunakan sistem digital seperti Google Sheet atau sistem pengurusan sekolah. Langkah ini penting bagi memastikan data kehadiran lebih teratur dan boleh dijadikan rujukan untuk tujuan penilaian, laporan dan pemberian sijil penyertaan.
Guru penasihat setiap kelab atau unit beruniform bertanggungjawab untuk memastikan semua kehadiran direkod dengan tepat serta disahkan secara berkala. Hal ini juga membantu pihak sekolah mengesan murid yang kurang aktif dan mengambil langkah susulan seperti kaunseling atau bimbingan supaya tiada murid tercicir dalam aktiviti co-curriculum. Dari segi pelaksanaan aktiviti pula, program co-curriculum dijalankan secara mingguan atau mengikut takwin sekolah yang telah ditetapkan. Biasanya setiap minggu akan diperuntukkan satu hari khas untuk aktiviti co-curriculum dijalankan seperti pada hari Rabu atau Khamis selepas waktu persekolahan. Selain itu, aktiviti berskala besar seperti pertandingan, kem motivasi dan karnival sukan pula dijalankan mengikut jadual rasmi sekolah. Pendekatan ini memberikan peluang kepada murid untuk sentiasa aktif dan konsisten dalam setiap aktiviti yang mereka sertai. Sebagai contoh, latihan pasukan bola keranjang diadakan setiap minggu bagi meningkatkan lagi kemahiran permainan, manakala unit beruniform akan mengadakan perjumpaan tetap untuk menjalani latihan kawat dan persediaan menghadapi perkemahan tahunan. Melalui pelaksanaan yang berjadual ini, murid dapat mengurus masa dengan lebih baik serta mengimbangi antara akademik dan co-curriculum. Pelaksanaan sistematik ini sebenarnya menanam nilai disiplin, amanah dan tanggungjawab dalam diri murid. Setiap kali mereka hadir dan mengambil bahagian dengan komitmen penuh, mereka sedang membina karamah insaniah, iaitu kemuliaan insan yang berpaksikan akhlak dan integriti. Murid belajar untuk menghargai masa, menepati janji dan berusaha secara konsisten. Semua ini asbab daripada nilai insan yang beradab dalam konteks Malaysia Madani yang menekankan pembangunan manusia seimbang dari segi rohani dan jasmani. Sekolah juga memainkan peranan penting dalam memastikan pelaksanaan aktiviti co-curriculum berjalan dengan lancar dan berkesan. Pihak sekolah bertanggungjawab menyusun jadual, menyediakan kemudahan serta memastikan tenaga pengajar mencukupi bagi setiap aktiviti yang dijalankan. Dengan jadual yang tersusun rapi dan kemudahan yang lengkap seperti padang, dewan serta peralatan sukan, murid dapat menjalankan aktiviti dengan selesa dan teratur. Selain itu, penyusunan masa yang sesuai juga membantu mengelakkan gangguan terhadap sesi pembelajaran akademik. Setiap unit atau kelab pula dilantik seorang guru penasihat yang berperanan untuk memantau penglibatan murid, memberi bimbingan serta memastikan segala aktiviti berjalan mengikut perancangan. Guru penasihat bukan sahaja bertindak sebagai penyelia, tetapi juga sebagai pembimbing dan motivator kepada murid. Mereka membantu murid merancang aktiviti tahunan, memberi tunjuk ajar dalam pengurusan dan menilai prestasi ahli berdasarkan komitmen serta pencapaian masing-masing. Peranan guru ini sangat penting dalam membentuk nilai tanggungjawab dan kepimpinan dalam kalangan pelajar. Selain itu, sekolah turut memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada murid yang aktif dan menunjukkan prestasi cemerlang dalam aktiviti co-curriculum. Pengiktirafan ini boleh diberikan dalam bentuk sijil, anugerah khas atau penghargaan semasa majlis rasmi sekolah. Langkah ini bukan sahaja menjadi tanda penghargaan terhadap usaha murid, malah mampu meningkatkan motivasi serta semangat mereka untuk terus aktif dalam pelbagai bidang. Akhir sekali, pihak sekolah perlu mewujudkan suasana yang menyeronokkan dan inklusif supaya murid lebih berminat untuk menyertai aktiviti co-curriculum. Persekitaran yang positif, sokongan guru serta budaya sekolah yang menghargai penyertaan akan membantu murid merasa diterima dan yakin untuk mencuba perkara baharu. Secara keseluruhannya, peranan sekolah dan guru sangat-sangat penting dalam memastikan setiap murid bukan sahaja terlibat dalam aktiviti co-curriculum
tetapi memperoleh pengalaman yang bermakna untuk pembangunan diri mereka. Peranan sekolah dan guru dalam membentuk suasana pembelajaran yang positif sebenarnya menyokong pembinaan karamah insaniah dalam diri murid. Apabila guru menanam nilai kasih sayang, empati dan rasa hormat semasa membimbing murid, hubungan antara guru dan pelajar menjadi lebih berasaskan nilai kemanusiaan dan moral. Nilai ini selaras dengan aspirasi Malaysia Madani yang menekankan pembangunan insan berilmu dan berakhlak mulia. Melalui peranan guru yang membimbing dengan penuh hikmah dan sekolah yang menyediakan persekitaran inklusif, murid dapat membesar sebagai individu berjiwa besar, beradab dan menghormati kepelbagaian masyarakat. Keberkesanan dasar ini turut diperkukuh dengan sokongan daripada pelbagai pihak luar seperti PIBG, agensi kerajaan, komuniti setempat dan badan bukan kerajaan iaitu NGO. Melalui kerjasama ini, pelbagai program seperti kem motivasi, khidmat masyarakat dan pertandingan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Penyertaan alumni juga dapat memberi inspirasi kepada murid melalui perkongsian pengalaman dan kepimpinan. Secara tidak langsung, kolaborasi ini membentuk jalinan sosial yang kuat dan menyemai semangat gotong royong serta tanggungjawab terhadap masyarakat. Ia juga merupakan nilai utama dalam membina insan karamah insaniah. Dasar positif terhadap murid dan sekolah. Pertama, dasar ini telah melahirkan murid yang berdisiplin, berkeyakinan serta berdaya saing antara satu sama lain. Murid bukan sahaja menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif tetapi juga lebih bersedia dalam menghadapi cabaran di dalam ataupun di luar bilik darjah. Selain itu, dasar ini turut meningkatkan kemahiran insaniah ataupun soft skills terutamanya dalam aspek komunikasi dan kepimpinan. Hal ini amat penting dalam membentuk pelajar yang mampu berinteraksi secara berkesan dan memimpin dengan penuh tanggungjawab. Di samping itu, dasar ini juga telah membentuk jati diri dan menyemai semangat patriotik dalam kalangan murid. Mereka lebih mengenali identiti kebangsaan serta menilai-nilai kenegaraan. Akhir sekali, pelaksanaan dasar ini secara tidak langsung telah meningkatkan imej sekolah, terutamanya melalui pencapaian cemerlang murid-murid dalam bidang co-kurikulum di pelbagai peringkat, sama ada peringkat negeri, daerah ataupun kebangsaan. Secara keseluruhannya, kesan-kesan ini menggambarkan pembinaan karamah insaniah, iaitu insan yang berperibadi luhur, berintegriti dan seimbang dari segi jasmani, emosi dan rohani serta intelek. Ini selaras dengan maklumat pembentukan masyarakat Malaysia Madani. Walaupun dasar ini membawa banyak kebaikan, terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaannya. Pertama, terdapat kurang minat dalam kalangan murid terhadap aktiviti-aktiviti tertentu. Sesetengah murid lebih cenderung kepada akademik semata-mata dan kurang berminat untuk terlibat dalam aktiviti co-kurikulum. Yang kedua, kekurangan masa turut menjadi isu utama. Murid dan guru sering terikat dengan jadual akademik yang padat menyebabkan masa untuk menjalankan aktiviti co-kurikulum menjadi terhad. Yang ketiga, kekurangan kemudahan dan peralatan di setengah sekolah juga menjejaskan kelancaran dan pelaksanaan aktiviti co-kurikulum. Contohnya, kekurangan ruang, peralatan sukan atau bahan untuk kelab dan persatuan. Akhir sekali, beban tugas guru penasihat yang tinggi turut menyukarkan pengurusan aktiviti kelab, persatuan ataupun unit beruniform. Guru terpaksa menguruskan pelbagai tanggungjawab lain selain membimbing murid dalam kurikulum. Oleh itu, cabaran-cabaran ini menuntut kekuatan nilai karamah insaniah seperti kesabaran, tanggungjawab dan semangat kebersamaan bagi mengekalkan komitmen dan semangat insan madani dalam setiap warga sekolah.
Bagi memastikan dasar ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan menyeluruh, beberapa cadangan penambahbaikan telah dicadangkan. Pertama, pihak sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia perlu mengintegrasikan aktiviti akademik dan kurikulum secara lebih seimbang. Ini boleh dilakukan dengan menyusun jadual waktu yang lebih fleksibel dan memberi ruang kepada pelajar untuk menyertai aktiviti kurikulum tanpa menjejaskan pembelajaran akademik mereka. Pendekatan ini juga dapat membantu murid mengembangkan potensi diri secara holistik. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi murid, pihak sekolah boleh mewujudkan sistem intensif atau pemberian markah merit khas kepada murid yang aktif dalam core kurikulum. Pengiktirafan ini boleh diberi dalam bentuk sijil, anugerah atau dimasukkan dalam markah pentaksiran berasaskan sekolah (PBS). Langkah ini mampu mendorong lebih ramai murid untuk terlibat secara aktif dalam core kurikulum dan juga akademik. Seterusnya, latihan profesional dan kursus berkala untuk guru penasihat perlu diperluaskan. Guru memerlukan pengetahuan dan kemahiran terkini dalam pengurusan aktiviti kurikulum, kepimpinan pelajar serta penggunaan teknologi untuk pemantauan. Latihan ini dapat membantu meringankan beban tugas guru dan memastikan kualiti pelaksanaan program terus dipelihara. Selain itu, penambahan peruntukan kewangan dan kemudahan fizikal amat penting, terutamanya di sekolah luar bandar atau yang kurang berkemampuan. Kemudahan seperti peralatan sukan, bilik kelab, dewan serbaguna dan ruang aktiviti luar perlu disediakan agar semua murid mendapat peluang yang sama untuk menyertai pelbagai aktiviti kurikulum yang menarik. Akhir sekali, dalam era digital serba moden ini, penggunaan platform digital seperti e-kurikulum harus diperluaskan dan dipertingkatkan. Sistem ini boleh digunakan untuk merekod kehadiran, pencapaian serta pemantauan aktiviti secara sistematik dan efisien. Penggunaan teknologi juga dapat memudahkan komunikasi antara guru penasihat, murid dan ibu bapa dalam memastikan penglibatan murid sentiasa berada dalam tahap yang optimum. Dengan pelaksanaan cadangan-cadangan ini, diharapkan pelaksanaan dasar ini dapat dilaksanakan secara lebih efektif, adil dan memberi manfaat menyeluruh kepada semua pihak yang terlibat. Secara keseluruhannya, penambahbaikan ini bukan sahaja meningkatkan mutu pelaksanaan dasar, malah memperkukuh nilai karamat insaniah dalam kalangan warga sekolah. Ia juga melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia, inovatif dan berdaya tahan selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Secara keseluruhannya, dasar penyertaan wajib kurikulum merupakan satu langkah penting dalam usaha membentuk model insan yang holistik dan unggul. Dasar ini bukan saja menekankan penyertaan murid dalam pelbagai aktiviti, tetapi turut memberi ruang untuk pembangunan sasiah, kemahiran insaniah dan kepimpinan dalam kalangan pelajar. Kegiatan kurikulum tidak boleh dianggap sebagai aktiviti sampingan, sebaliknya ia merupakan pelengkap kepada pendidikan yang menyeluruh dan mengimbangkan aspek akademik dan bukan akademik. Melalui penyertaan aktif dalam kelab, persatuan, sukan dan unit beruniform, murid berpeluang untuk belajar di luar bilik darjah, membina keyakinan diri serta memperkukuh jati diri dan semangat kerjasama antara satu sama lain. Jika dasar ini dilaksanakan dengan terancang dan mendapat sokongan daripada semua pihak termasuk pentadbir, guru, murid dan ibu bapa, dasar ini berpotensi besar untuk melahirkan generasi pelajar yang berilmu, berdisiplin, berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran pada masa depan. Secara tidak langsung, pelaksanaan dasar ini turut menyokong pembinaan karamat insaniah, iaitu insan yang menghargai nilai kemanusiaan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Hal ini selaras dengan hasrat membina negara Malaysia Madani yang maju dan beretika. Kesimpulannya, dasar ini diwujudkan sebab Kementerian Pendidikan Malaysia nak pastikan setiap murid aktif, sihat, berdisiplin dan berdaya saing. Core kurikulum ini bukan satu beban tau, tetapi satu peluang untuk kita cipta kenangan
dan bina potensi diri sepanjang sekolah. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Semoga dasar ini terus diperkasakan untuk kebaikan semua warga sekolah. Bye.